Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafinas binti Syahari, wartawan PSS Morak Channel, kini bersiaran di Kolej Matrikulasi Kelantan. Bersempena dengan Karnival STEM Generasi Madani peringkat negeri Kelantan 2025, anjuran unit pembangunan bakat murid Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan dengan bersama Kolej Matrikulasi Kelantan dan SK Banggu Samad. Jom kita saksikan klip-klip menarik sepanjang program ini berlangsung. Terlebih dahulu, kru yang hadir akan diberi taklimat oleh pihak penganjur untuk tugasan yang akan dijalankan pada hari ini. Kembali lagi bersama saya. Kini saya bersiaran di SK Banggu Samad untuk membuat liputan tentang Water Rocket Challenge. Jom kita saksikan. Jika kau fikirkan kau boleh, kau hampir boleh melakukan. Jika kau fikirkan ragu-ragu, usahamu tidak menentu. Jika kau fikirkan kekalahan, kau hampiri. Sekarang saya bersama dengan salah seorang pengawal dalam bidang ini. Boleh cikgu memperkenalkan diri? Baiklah, nama saya Cikgu Muhammad Faiz. Saya sekarang sedang bertugas di SK Lundang. Berapa lama cikgu dalam bidang STEM? Sebenarnya saya terlibat dengan pertandingan Karnival STEM ni dari tahun 2012. Tetapi saya menjurus kepada pertandingan Water Rocket ni 3 tahun lepas lah. Berapa banyakkah penyertaan dalam Water Rocket Challenge pada tahun ini? Sebelum ni kita dah ada pertandingan di peringkat zon. Di peringkat zon, sekolah rendah dan sekolah menengah, kita ada lebih kurang 300 penyertaan untuk Water Rocket, dan untuk peringkat negeri, kita telah pilih 20 pasukan terbaik daripada sekolah rendah dan juga 20 pasukan terbaik dari sekolah menengah. Apakah syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak penganjur dalam pertandingan ini? Okey, untuk pertandingan kali ini, peserta dikendaki menyediakan 3 buah roket, iaitu 2 roket untuk sasaran dan 1 roket untuk payload. Mereka akan membuat sasaran untuk sekolah rendah pada jarak 60 meter dan juga 70 meter. Bagi sekolah menengah 70 meter dan 80 meter. Kemudian payload pula mereka dikendaki menyediakan 1 roket dan payung terjun. Terima kasih kerana sudi bersama Morak Channel. Baik, sama-sama. Jika kau fikirkan kau boleh, kau hampir boleh melakukan. Jika kau fikirkan ragu-ragu, usahamu tidak menentu. Sebentar lagi kita akan menggunakan alat ini untuk melancarkan roket. Kau hampiri kegagalan. Jika kau fikirkan kemenangan, kau hampiri kejayaan. Entahlah apa kau fikir. Apakah perasaan saudara menyertai pertandingan ini? Banyak pengalaman dan saya rasa gembira menyertai Rocket Challenge. Apakah harapan adik dalam pertandingan ini? Saya berharap saya dapat tempat untuk kemenangan ini, dan saya berharap dapat mewakili negeri Kelantan. Sudah berapa lamakah saudara membuat latihan? Saya telah berlatih selama 1 bulan sama rakan-rakan saya semenjak peringkat zon lagi di UiTM Macang. Terima kasih kerana sudi bersama Morak Channel. Okey, sama-sama. Terkandung dalam pemikiran, kau fikir boleh melakukan, fikirkan boleh. Percaya apa kau lakukan. Sekian sahaja paparan Morak Channel untuk kali ini. Morak Channel terus menyalurkan informasi. Sehingga berjumpa lagi. Bye-bye.